Seko lah bos. Rekod aku nak tanya lah dekat kau ni. Hutang aku yang 3 bulan lepas, bila kau nak bayar? Nanti Bila kau nak bayar ni? Aku tanya kau ni. Kau sibuk belagak dengan dia ni. Kau kata kau korbankan lembu seekor lah, kemah lah muka kau lah, kau bawa kemah lah, apalah. Tapi hutang aku yang wajib tu kau tak bayar. Kemah siap kemah satu apa, kau kat depan tengok live. Wow. First, kau dah bagi janji. Second, kau dah tak bayar hutang aku. Third, kau buat amal tak ikhlas. Apa benda ni? Kita nak buat something, buat amalan tu biar ikhlas. Nak buat korban tu bila kita mampu, bila ada duit lebih kita mampu, barulah kita buat. Ini kau hutang lambat-lambat kau tak settlekan. Benda yang wajib kau tak settlekan. Apa benda ni? Dah lah, aku dah malas nak sembang dengan kau banyak-banyak kan. Kau nak belagak dengan lambung kau, pergi lantak lah. Yang penting hutang aku kau jangan lupa bayar